yang macam ni dekat belakang rumah, dekat tingkap kan, tengok kat tingkap tu. Aku cerita lah apa yang baju first aku beli. Tada, ni baju kurung, dia nama Melia Design ni so ni aku tak tahu harga dia berapa. Ni orang belikan untuk aku sebab aku tak reti pilih baju kurung, dan aku ni orang yang kenal aku ni, orang sekitar aku ni kan, orang sekitar aku yang kenal aku ni seorang yang agak tomboy sikit. So bila dah tua ni baru nak ada keperempuanan sikit. So ini adalah baju kurung size M. So aku tak tahu berapa harga, dan aku nak buka sayang lah pula sebab belum raya lagi. Dan tema tahun ni adalah warna biru. So dia kira ni macam okey lah. Tengok dia ada bunga-bunga dia ni So tengok dia ada bunga-bunga ni Ada bunga ni, ada zipnya. Aku tak tahu baju kurung apa, so nak buka, boleh buka tapi aku macam nak lipat balik tu malas. So tak payah lah. So ni adalah baju kurung aku untuk raya tahun ni. So harga dia aku tak tahu, sebab orang beli. So yalah. Kita nak tunggu bapak aku dia pergi gunting. Guys, nak raya ni ramai orang. So guys, tadi aku beli, aku sebenarnya kan tak tempat rekod. Waiting on